Pernah tak terfikir, boleh ke seorang guru jadi kawan kepada muridnya? Jom kita kupas pendekatan menarik ni. Jadi, pendidik atau kawan? Persoalan yang bagus kan? Jom kita tengok apa maksudnya bila guru jadi rakan. Konsepnya mudah je. Ia satu hubungan yang mesra di mana guru tu jadi macam mentor dan pembimbing mereka. Okey, jadi macam mana perkongsian dinamik ni berfungsi? Jom kita lihat apa peranan guru dalam hal ni. Pertama sekali, guru bukan lagi sekadar penyampai maklumat, tapi buat kelas jadi lebih interaktif dan seronok. Guru juga jadi mentor. Mereka bimbing murid hadapi cabaran emosi, sosial dan bantu bentuk peribadi mereka. Bila suasana kelas rasa selamat, barulah murid berani nak kongsi masalah. Guru jadi tempat mereka percaya. Bayangkan satu kelas di mana suara semua orang didengari. Itulah yang berlaku bila ada komunikasi dua hala. Setiap murid ada potensi tersendiri. Tugas guru adalah untuk cari dan gilap bakat tu sampai menyerlah. Okey, jadi kenapa semua ni penting sangat? Sebab kesannya pada murid memang besar. Jom kita tengok. Bila ada connection dengan guru, murid jadi lebih semangat, tak takut bertanya dan sasiah pun lebih mantap. Tapi mesti ada sempadan kan? Ya, betul. Ini bahagian yang paling penting, iaitu batasan profesional. Tengok perbezaan ni, menjadi rakan murid tak sama langsung dengan menjadi rakan sebaya. Matlamatnya sangat berbeza. Ingat ya, walaupun mesra macam kawan, autoriti dan rasa hormat sebagai seorang guru tu mesti sentiasa ada. Jadi kuncinya kat sini adalah keseimbangan. Kena tahu bila nak jadi mesra dan bila nak kekal profesional. Inilah perkongsian yang kita maksudkan. Satu hubungan yang menyokong, tapi guru sentiasa yang memimpin. Jadi persoalannya, bagaimana agaknya hubungan seimbang ini akan membentuk wajah pendidikan masa depan kita? Fikir-fikirkan.